Jadi hanggapi tunda-tunda tengok. Tenai keinginan untuk beramal yang pantang dah tunda. Saya kata tunda yang kadi yahula bainaka wa bainahu syaitan. Kadi ihalah, kadi halangi oleh syaitan. Nanti fata'ajjal mudiyahu min sa'atih, bahawa tehnya laju, bahawa teh rencana lamati untuk dah pupuk kebaikan, bahawa tehnya laju, ta'ajjal, segerakan. Maka pegah li Imam Ja'far Sadiq, cucu daripada Sayyidina Husain, al-ma'ruf la yatimul ma'ruf illa bisalas. Hana sempurna perbuatan baik, artinya han maksimal perbuatan baik kecuali benar perkara. Yang pertama ta'jilihi, segerakan. Yang kedua tasghirihi, anggap kecil. Yang ketiga satrihi, sembunyikan. Jadi dia pupuk tabuh amalan kebaikan, benar heboh perkara yang baru tamam, baru sempurna. Watena niat segerakan. Alian walau kata berbuat mentang tak anggap ubud, belum apa-apanya, PBO dah bubuk tentang kawah tat kahaya. Alian yang ketiga satrih, sembunyikan, baik galak dah umbar, baik galak dah viralkan, baik galak dah pegah bagus. Jadi nyan leboh perkara nyan untuk menyempurnakan sabuh perbuatan ma'ruf. Maka ini watekana niat untuk beramal baik tunda-tunda, segerakan. Sebab bangkata tunda biasa akan lain. Sedekah untuk menyudah program sedekah memang peluh, menyudah tunda intik ka berubah fikiran lah dah leplu undang. Anak giyu bila agama bila letak kemudian alasan dia tetap nak kata ingat ni kasih kurukuk bongkoh. Jadi biasa maka dah tunda tetap nak berubah. Eta badal azam ke, menggantung azam kalimah ni.